Okey, hari ni Sarawak kita sampai dah di mana lokasi orang kata tempat musibah kebakaran dekat kampung Kedai Buluh, PCB Sarawak. Ni dah tempat kebakaran. So Sarawak boleh tengoklah memang orang kata berapa butir ni dapur rumah Sarawak. Macam 4 butir nampak tu macam orang kata ranak habis 100%. So kami daripada SB Berkat berbesar hati dan prihatinlah kepada masa-masa yang ditimpa musibah ni, dan berbesar hatilah kami untuk memberi rumah sumbangan lah SB Berkat. So, tanpa bermasa kita tanya masa-masa lah kerana saya ada terima rumah daripada Maik ke, daripada jabat-jabat tertentu lain ke, kita tanya dulu set dia dah. Okey, Sarawak ni adalah masa-masa yang musibah kebakaran ni. Okay, nak tanya dah salah satu masa kebakaran, adakah dah menerima sumbangan rumah ke daripada jabatan mana? Kita semua masa kebakaran ni, bantuan lain banyak dah dapat, tapi rumah memang belum dapat lagi lah. Andai katalah kita daripada SB Berkat ni nak bagi rumah sumbangan kepada masa-masa ni kan? Rumah sumbangan, orang nak bagi semua, kita terima kasih. Kalau free tu terima kasih banyak-banyak lah deh. Ni memang atas tanah sendiri ke? Ni kita ni semua orang miskin lah, duduk atas tanah Cina lah, tanah sewa belakang. Kiranya bukan atas nama sendiri lah? Bukan atas sendiri, kita sewa. Tanah persatuan Cina ke? Tanah persatuan Cina. So actually kita ni nak bantu nak beri rumah ni, tapi kena atas nama sendiri lah. Ulah tak bina rumah pun, kita tetap akan bagi sumbangan lah kepada masa-masa yang ditimpa musibah ni. Yalah,